Nama sebenar arwah ialah Ibrahim Mahmud, tetapi lebih dikenali sebagai Ibrahim Libya kerana arwah pernah belajar di Tripoli, Libya. Arwah ni bukan saja belajar di Libya tau. Dia mencari ilmu di merata tempat. Dia belajar dekat India, dia belajar dekat Mesir. Kemudian ilmu-ilmu yang dia dapat ni, dia curahkan, dia ajar semula pada anak bangsa dia di Malaysia. Arwah juga berkecimpung dalam dunia politik. Walaupun arwah kalah pada pilihan raya tahun 1978, namun kepimpinan arwah terus ditagih anak bangsa. Disebabkan kelantangan dan pengaruh arwah yang cukup luar biasa ni, kerajaan yang ketika itu dikepalai oleh seorang diktator yang sangat jahat ini menyumbat arwah ke dalam ISA tanpa bicara, tetapi ianya dihalang oleh penyokong setia arwah. Korang kajilah lebih lanjut tentang arwah ni, tapi ingat, hati-hati cari sumber yang betul. Apa yang pasti tahu, arwah ni bukan mati dibunuh di tangan Zionis maupun komunis, tetapi arwah dibunuh oleh anak bangsanya sendiri. Namun yang sangat sedihnya, hari ini pemimpin diktator yang jahat dulu tu, yang buat pada Ibrahim Libya ni, diangkat, disanjung oleh ahli politik yang bertopengkan Islam di negara ini. Habis segala kejahatan dan kezaliman pemimpin syaitan ini terus dilupakan. Semoga Allah merahmati arwah Ustaz Ibrahim Libya.